Okey, ini adalah keropok deko ataupun keropok losong yang korang boleh beli dekat mana-mana kedai atau korang boleh beli secara online pun boleh. Kali ini aku nak tunjukkan pada korang adakah boleh untuk menggoreng keropok deko ataupun keropok losong ni untuk goreng menggunakan air fryer tanpa minyak. So boleh ke tak? So kejap lagi aku nak try cuba dan korang tengok, okey, hasil dia macam mana. Lebih dahulu sila pastikan kalau korang simpan di dalam pita ais, sila pastikan ianya defrost terlebih dahulu untuk supaya berlembut sebelum kita boleh menggoreng menggunakan air fryer nanti. Okey, air fryer kat rumah yang aku akan gunakan sebentar lagi adalah daripada jenama Kin. Okey, adalah daripada jenama Kin yang macam ni. So kejap lagi aku akan goreng ke dalam air fryer dan aku telah bubuh ni apa tu, kertas minyak lah, kertas untuk menggoreng apa-apa nanti supaya minyak dapat ditapis dengan mudah. So akan goreng menggunakan air fryer daripada Kin nanti, okey. So ini, jom kita try. Ini keropok leko kita, keropok losong tadi, keropok ikan yang telah aku potong-potong dan telah dibasuh cuci bersih terpulang. Tapi ini adalah keropok leko lah yang telah aku untuk prepare gitu. So yang telah aku prepare untuk goreng dan masak menggunakan air fryer nanti. So kita susun lah keropok leko tadi dalam bekas air fryer macam ni, okey. Kita turn on dia punya power. Okey, berapa suhu dia? Suhu dia kalau boleh lah. Untuk aku 180 ni dah okey dah. Dan 10 minit pun bagi aku dah boleh. Jom kita try tengok. Suhu 180 dan masa timer adalah 10 minit. And then kita start. So kita biarkan dulu, okey. Dah siap, jom kita tengok hasil dia. Wow. Ini keropok leko kita, keropok losong kita telah digoreng dengan elok. Okey, jom kita angkat. Okey guys, aku dah cuba makan sikit dan memang keropok leko, keropok losong ini dimasak dengan elok. Maksudnya berjaya lah. So, pada korang yang nak cuba menggoreng keropok leko atau keropok losong menggunakan air fryer, boleh gunakan panduan ini sebagai contoh. Okey, selamat mencuba.